Okay, ni bagi mereka first you tekan ni. Indonesia. Indonesia kan. Baca. Thai. English. Bahasa Malaysia. Indonesia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Okay. Melayu pula. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ni. Automatik bahasa Melayu. Tekan ni. Surah An-Nas. Nak batal ke tak? Tak ada. Ni memang tak ada. Ni je. Arab bahasa Melayu je. Okay. Tekan surah An-Nas. Suratul Asr. Suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihan. Wal 'asr. Demi masa, Innal insana lafi khusr. sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, serta berpesan-pesan dengan sabar. Okay. Ini contoh bahasa Melayu. Nak tekan batal je. Ditekan. Okay. Tekan batal. Kalau tekan lama, dia punya tekan lama Sadaqallahul Azim. Okay. Kalau kena tekan lama, kena tekan kuat sikit je Sadaqallahul Azim. Kalau tekan lama, Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Okay. Dah bakal baca surah Al-Asr. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay. Nah, lebih bagi jatuh lah. Dah sudah one off. Okay. Terbaik. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, dan baca Al-Quran kena ketul. Okay, sekian. Terima kasih. Bye.